Ada apa ni? Apa? Jom kita cuba buka. Jom. Operasi senyap. Operasi terima kasih. Hero tidak didendang. Penjaga pintu. Ketika membuat liputan di pusat sumber sekolah, kami menemui sebuah fail yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Fail ini membawa kami kepada satu penyiasatan khas. Projek Hormat. TVPSS akan menyiasat 4 operasi yang berlaku di sekitar sekolah. Apakah perasaan cikgu apabila murid-murid bersedia untuk belajar? Saya sebagai guru bukan beragama Islam, saya berasa amat bersyukur dan juga amat bangga sepanjang berkhidmat di SK Batu Gajah. Murid-murid SK Batu Gajah selalu memberikan senyuman dan juga penghormatan kepada guru-guru dengan mendengar arahan yang diberikan oleh guru-guru. Harapan saya murid-murid SK Batu Gajah mengamalkan sikap hormat menghormati tanpa mengira bangsa dan agama. Apakah perasaan makcik apabila murid mengucapkan terima kasih? Rasa dihargai, murid tu rasa sopan, santun. Kita rasa macam hilang beban kita buat kerja, penat tu rasa hilang lah. Rasa dihormati, sangat gembira. Akak pengalaman duduk di kantin SK Batu Gajah dah 20 tahun. Murid-murid semuanya baik-baik semua. Hormat pada makcik-makcik kantin. Apakah perasaan makcik melihat murid membantu mengutip sampah? Okey, alhamdulillah perasaan makcik sebenarnya gembira mendapat budak-budak pelajar yang rajin membantu pekerja. Itu sebenarnya ada satu amalan dan contoh teladan yang baik yang patut dicontohi oleh pelajar-pelajar yang lain. Sepanjang saya bekerja di sini, banyak nilai-nilai murni yang diterapkan oleh guru-guru terhadap murid-murid. Terutamanya sering membantu, hormat menghormati di kalangan warga SKBG. Saya mengharapkan agar perkara ini dapat berkekalan dan menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. Apakah perasaan pakcik apabila murid mengucapkan terima kasih pada waktu datang ke sekolah dan waktu balik sekolah? Pakcik bergembira lah sebab dia orang tahu hormat orang tua macam mana. Pakcik ni bukan siapa-siapa, setakat pengawal keselamatan saja. Kalau dia hormat, alhamdulillah. Gembira lah kalau dia hormat. Saya ni sebagai pengawal, bukan nak katakan saya nak suruh dia hormat sepenuhnya, tak. Macam mana saya cakap, hormat sikit pun cukup lah. Saya sebagai guru besar mengharapkan semua warga SK Batu Gajah saling menghormati agar segala perjalanan dalam kelas, dalam suasana sekolah dapat kita jalankan secara harmoni, seterusnya menimbulkan serondokan belajar dan akan hadir ke sekolah dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Jadi secara keseluruhannya, kesimpulannya, setiap daripada kita perlu mempunyai perasaan hormat antara satu sama lain. Tak kiralah setinggi mana pun kita, berapa besar pangkat kita tetap perlu menghormati antara satu sama lain. Itu adalah salah satu perkara yang asas yang perlu disemaikan kepada setiap daripada kita, terutama daripada murid-murid kita daripada kecil lagi, supaya mereka tahu tentang kepentingan menghormati.